Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berbincang tentang business pitching daripada MPU 12012. Ini adalah Google Trend. Ada 10 hari, 12 bulan, 90 hari dan 5 tahun. Dia adalah analisis SWOT. Dia ada kekuatan, iaitu kekuatan dia adalah rasa lazat, struktur yang ramu, lepas tu resepi yang unik, mudah dibawa, gunakan bahan yang berkualiti, packaging yang menarik. Untuk kelemahan pula, dia dari segi ketahanan produk mungkin terhad. Yang kedua, harga mungkin lebih tinggi berbanding biskuit komersial. Ketiga, kapasiti dan pengeluaran terhad. Keempat, kurang variasi perisa. Peluang pula permintaan tinggi terhadap makanan ringan dan snack manis, potensi pemasaran secara online macam Shopee, Instagram, TikTok Shop. Kemudian menjadikan listing set untuk majlis apa-apa sahaja. Kemudian boleh diinnovasikan produk, dikategorikan free yang chewy dan gluten free atau versi perisa. Untuk trick iaitu ancaman iaitu mempunyai persaingan sengit dengan jenama terkenal, menaikkan harga bahan, trend makanan yang berubah, isu kesihatan iaitu mengandungi gula, kemudian mudah pecah atau rosak. Untuk USP pula, resepi eksklusif dihasilkan dengan identiti atau tweet, iaitu homemade, bukan produk daripada kilang. Seterusnya, chocolate chipnya premium dan melimpah. Yang ketiga, homemade dan fresh bake, dibuat daripada kuantiti yang terhad untuk menjaga kualiti. Kemudian packaging menarik dan sesuai jadikan hadiah. Varian perisa, tekstur yang unik. Ini untuk ciri-ciri produk. Sini ada tekstur, kualiti bahan, kualiti dan bahan pembuatan, kebentuk dan pembungkusan, pelbagaian dan kesesuaian produk dan nilai tambah. Okey, untuk tekstur, menampilkan keseimbangan rasa manis, sederhana dan aroma coklat yang dominan, tekstur yang ramu. Kemudian dapat memberikan pengalaman rasa yang memuaskan kepada pengguna. Kemudian untuk kualiti juga, produk ini menggunakan bahan-bahan kualiti tinggi macam mentega, coklat chip. Tekstur lebih sihat daripada pembuatan kilang. Reka bentuk dan pembuatan, produk untuk dengan reka bentuk dengan gaya yang sesuai untuk dijadikan hadiah atau sudah hati. Kemudian produk ini juga sesuai sebagai snack harian. Untuk pelbagaian dan kesesuaian produk pula ditawarkan dalam saiz yang sesuai sekali hidangan ataupun bite size. Kemudian ia boleh melalui berbagai variasi, coklat gelap, coklat putih ataupun kacang. Kemudian ia juga dinikmati dalam pelbagai golongan usia, daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa. Untuk nilai tambah, kasihan produk buatan tangan homemade yang memberi pengalaman yang rasa lebih autentik berbanding produk komersial. Harga ditawarkan lebih kadar berpatutan lah. Kemudian ini pula bisnes model canvas. Ini adalah model canvas. Kemudian ini adalah content dan copywriting. Teaser, hard sell. Hard sell tu dia mempunyai harga lah. Untuk soft sell, dia hanya ayat sahaja. Diikuti dengan link WhatsApp dan
hashtag. Ini adalah FB page cover. Page cover di belakang tu. Tak ada screen, maka sekali terus type. Kemudian konten PHP ada 3 konten setakat ni. Ada 1 reels dan 2 posting. Untuk konten FB ada beberapa gambar. Kemudian ini adalah Facebook page name, iaitu From and Co by Title Twin. Facebook page description ada homemade cookies ramen penuh chocolate chip. Lepas tu untuk kategori adalah food and drink. Link URL. Kemudian Instagram page, hashtag, caption untuk posting dan URL untuk IG. Ini ada reels dia, video untuk Instagram, dan ini catat alih closing. Ini ada receipt transaksi customer. Itu saja, terima kasih.